صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ودعائنا، وخصوصا إلى سيدنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Respect. Qala musannif fa'idatun. Ini satu faedah. Bermula qaul yang sebenar, yakni pendapat ulama yang paling benar, bahawasanya iman itu makhluk. Dia cerita bab lain pula ni, nak tanya jangan cerita bab iman. Iman ni makhluk ke qadim? Maka dia kata iman itu makhluk. Ini perkara yang dijadikan oleh Allah. Kerana bahawasanya ada kalanya tasdik, yakni i'tiqad di dalam hati atau pegangan hati, dengan seperti barang yang dijalankan oleh kaul yang pertama, yakni seperti berpendapat oleh pendapat ulama yang pertama dulu.
iaitu pendapat setengah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Atau tasdik serta ikrar dengan lidah seperti barang yang dijalankan oleh kaul yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, apa dia? Iaitu beberapa daripada Asy'ariyah dan Hanafiyah. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu makhluk. Jadi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ialah makhluk. Kalau orang tanya iman itu makhluk ke qadim, maka wajib, maka kita kata iman itu makhluk. Dan barang yang dikata orang daripada bahawasanya qadim dengan iktibar hidayah. Yani kalau dikatakan iktibar hidayah, iaitu ketentuan Allah pada azali, ni takdir Allah, maka itu qadim. Sebab takdir Allah ni qadim. Bila berlaku tu jadi baru. Takdir itu qadim. Bila berlaku, yang berlaku itu baru. Jadi iman itu qadim ke hadis, qadim ke baru? Maka kita jawab iktibar tasdik di dalam hati orang beriman itu baru. Tapi kalau iktibar takdir Allah pada azali, itu qadim. Itu jawapan dia. Maka iaitu keluar daripada hakikat iman. Yang tak termasuk dari dalam perkataan hakikat iman. Hanya atas bahawasa hidayah itu pun baharu juga. Iktibar hidayah yang baru berlaku itu barulah. Itu barulah. Itu hadislah makhluk. Tapi kalau iktibar takdir Allah pada azali, itu qadim. Kerana ia iktibar, kerana ia ibarat daripada ta'alluq qudrat, iaitu pekerjaan sifat kudrat Allah, akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Apa yang tanjizi hadis? Tunai yang baharu. Tanjizi hadis maknanya tunai yang baharu. Mana tiap-tiap yang baru jadi ini dinamakan tanjizi hadis. Bahkan jika kita kata kehendak Allah yang azali bagi hidayah, maka jadilah hidayah itu qadim. Dia tulis ni. Iktibar takdir Allah pada azali itu qadim lah. Tetapi bukan hakikat iman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya iman itu makhluk jika dipandang ataupun diambil faham ataupun iktibar, ianya tasdik dalam hati. Jadi kalau iktibar takdir Allah pada azali, maka iman itu dalam baharu. Baik, habis. Ketahui olehmu, bermula makna Islam pada lugah itu, maka iaitu mutlak imtithal dan inqiyad, dan pada syarak mengikut dan inqiyad.
bagi barang yang datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada barang yang diketahui daripada pekerjaan agama dengan darurah. Baik, apa kata dia? Tengok molek. Ketahui olehmu. Bermula makna Islam pada lugah itu, maka iaitu mutlak imtithal. Apa dia mutlak imtithal? Maksudnya ialah semata-mata menjunjung perintah. Islam tu mutlak imtithal, maknanya semata-mata menjunjung perintah ilahi, menjunjung perintah Allah. Dan ingkiyat, apa dia ingkiyat? Iaitu kepatuhan ataupun ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan pada syarak, dan pada syarak pula, Islam itu artinya mengikut dan ingkiyat. Mengikut dan ingkiyat, maknanya menuruti serta mematuhi. Menuruti serta mematuhi. Bagi barang, ini bagi setiap perkara agama yang datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada barang yang diketahui, iaitu daripada perkara-perkara agama yang dipahami daripada pekerjaan agama dengan darurah, yakni dengan mudah. Dengan darurah, dengan mudah, iaitu dengan ta'abbudi, tanpa perlu kepada ta'abbudi. Terutama dengan darurah, tak payah fikir-fikir lah, terima. Ada semayang wajib, tak payah fikir kenapa wajib. Buat ya. Puasa wajib, puasa Ramadan wajib, terima je lah. Terima, terus buat. Percaya, terus buat. Zakat wajib. Tengok dia fikir kenapa wajib. Tutup aurat wajib. Dengar dia fikir pula, kenapalah tutup aurat ni wajib. Susah buat panen. Dia tak ada fikir-fikir dah. Segala hukum yang muhkamat itu namanya itu namanya perkara yang darurah, ataupun pekerjaan agama yang bangsa darurah. Darurah dengan mana mudah, mudah dipaham, tak payah perlu fikir. Apa yang kena fikir? Yang kena fikir dia seperti dikatakan Allah itu ada. Adanya macam mana? Itu kena fikir. Adanya di mana? Itu kena fikir. Pasal apa? Pasal benda tu tak nampak dengan mata kepala. Nak faham, dia kena ta'akul. Baik. Pasal apa kita kata sembahyang tu pekerjaan agama yang bangsa darurah? Sebab dia perintah Allah disebutkan dalam Quran. Dan tak payah nak fikir kenapa wajib lah. Quran yang suruh. Dan suruh tu ikut je lah. Macam orang kata lampu merah, lampu traffic light. Sampai dekat lampu traffic light merah, dia tak payah fikir kenapa merah ni kena berhenti ya. Mampu mikir, tak akan dapat jawapan. Tu perintah.
Perintah undang-undang merah berhenti, hijau jalan, kuning standby berhenti. Kalau kuning slow. Ada sekitar di satu tempat orang asli naik motor. Dia naik motor 3 orang. Dia naik motor 3 orang. Sampai dekat traffic light hijau, dia pun jalan. Jalan. Sampai dekat traffic light merah, orang semua berhenti. Dia berjalan. Sampai dekat depan polis tahan. Polis tahan. Polis tanya, kenapa kau langgar lampu merah? Dia kata, merah ni bukan kita orang punya jalan ke? Habis tu hijau tu apa? Dia kata hijau tu askar punya jalan. Kuning, aku ni tu ambulans punya jalan. Orang lagu tu merah, kita orang punya jalan lah. Pandai-pandai dia. Polis tu samai sita betul. Siapa? Pandai sangat. Pandai sangat. Dia buat undang-undang sendiri dia. Dan kan, kalau itu kalau kita pergi belajar sekolah mengadu, merah berhenti, kuning standby. Standby nak berhenti, hijau jalan. Itu undang. Mudah dia sebut lah. Hijau jalan, merah berhenti. Jadi kalau kita belajar, mudah. Tu kata Islam itu mudah. Kenapa sembahyang wajib disuruh oleh Quran? Sayanglah. Benda tak perlu fikir. Kalau fikir ni macam mana kata Allah Ta'ala tu ada? Ada macam mana? Ada di mana? Tu yang tu kena fikir. Itu yang bahasa ta'akudi. Baik, dan atas makna dan atas ini, yang atas makna ini, maka adalah iman dan Islam itu berlain-lainan keduanya pada mafhum. Pada mafhum, jadi pada definisinya. Artinya pada maknanya, pada pengertian dia, Islam dan iman itu berlainan. Dan jika berlazim-laziman keduanya pada syarak sekalipun dengan iktibar tempatnya. Jadi dengan pengertian tempatnya. Tempatnya di mana? Hati. Asalnya Islam pun hati juga. Kenapa kata Islam hati? Bukan Islam tu sembahyang, puasa, zakat, haji. Baik. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, hati itu ada 5 pintu, kan? Hati itu ada 5 pintu. Pintu pertama namanya sudur. Pintu pertama, yang kedua namanya qalbu. Pintu ketiga namanya fuad. Pintu keempat namanya syagha. Pintu kelima namanya labun. Jika terbuka pintu pertama, iaitu sudur, maka terbitlah iman. Bila terbuka pintu yang kedua, maka terbitlah Islam. Jika terbuka pintu ketiga, maka terbitlah tauhid. Jadi kalau kita lihat di situ, pintu pertama tempat terbit iman, pintu kedua tempat terbit Islam. Jadi satu tempat lah.
Dia kata sekalipun dengan iktibar tempatnya satu dua. Iman pun terbit di hati, Islam pun terbit dari hati, Tauhid pun terbit dari hati, Mahabbah pun terbit dari hati, Ma'rifatullah pun terbit dari hati, Mahabbah terbit dari hati yang bernama syaraf. Kemudian daripada ittihad jihad. Kepada ittihad jihad, ini hubungan pihak yang diketahui akan dia. Ittihad jihad. Hubungan. Maknanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang diiktibarkan dia itu, ini yang diartikan dia itu, maka tiada dapat akan mukmin yang tiada Muslim. Mana tak akan berlaku seseorang tu mukmin tapi tak Islam. Dan tak berlaku. Dan tiada dapat Muslim yang tiada mukmin. Ini tak akan berlaku pula orang Islam yang tidak beriman. Tapi orang Wahabi kata boleh. Orang Wahabi dia kata, sesiapa yang yakin Allah itulah yang menjadikan alam dan memberi rezeki, maka dia ada tauhid rububiyah. Oh, ada iman. Tapi dia tu kafir pasal dia tak mengakui ketuhanan Allah. Dia tak nak masuk Islam, mana dia tak ada tauhid ibadah. Dia ada tauhid, dia tak ada tauhid uluhiyah, dia ada tauhid ibadah ataupun tauhid rububiyah. Ini satu peringkat, satu pahaman yang pelik. Macam mana ada tauhid, lepas tu ada pula syirik. Siapa mengaku alam ini adalah dijadikan oleh Allah, maka ada padanya tauhid rububiyah. Tapi dia tak ada tauhid uluhiyah sebab tidak beribadah kepada Allah, tak menyembah Allah. Jadi ada tauhid rububiyah, tak ada tauhid uluhiyah. Pendapat ni pelik bin ajaib. Tak ada pernah orang beriktikad lagu tu, dan tak masuk akal pun pula iktikad lagu tu, melainkan Pak Wahabi. Ibadat dia gini. Kalau siang tak ada malam, kalau malam tak ada siang. Mana ada siang dan malam tu bersamaan? Oh, dia malam, dia pun siang. Masa malam tak berlaku siang, masa siang tak berlaku malam. Tapi Wahabi kata boleh. Masa siang berlaku malam, masa malam berlaku siang. Siang juga, malam gelap. Macam mana nak bersatu juga dengan gelap? Hitam dengan putih boleh satu ke? Tapi Wahabi kata boleh. Dalam iman ada kufur, dalam kufur ada iman. Dalam iman ada Islam, dalam Islam ada iman. Itu orang Wahabi kata boleh. Itulah kata pegangan orang Wahabi yang kata bodoh dia marah. Pernah kata apa dia? Tak faham. Dia tak faham apa dia cakap. Macam burung kakak tua dia ajar bercakap, dia bercakap apa dia cakap, dia pun tak faham. Itulah putih, itulah hitam. Mana boleh bersatu hitam dengan putih dalam satu tempat? Ada putih dan ada hitam lah. Dia tu cicak, makan dah cicak tu. Cicak tu pun boleh hitam putih. Dia berasingan sebelah hitam, sebelah putih. Bukan sekali letak, bukan sekali duduk, bukan sekali tempat, bukan satu tempat. Baik, tu kena faham ni. Ni dalil kata tak boleh bersatu batil dengan hak.
Tak boleh bersatu hak dengan batil. Sebagaimana tak boleh bersatunya siang dan malam, tak boleh bersatunya malam dengan siang. Tak boleh bersatunya iman dengan syirik, tak boleh bersatunya syirik dengan iman. Tak boleh bersatunya tauhid dengan kufur, tak boleh bersatunya kufur dengan tauhid. Walaupun dia dari satu tempat, iaitu hati. Dan pada kita tiada Muslim dan tiada mukmin. Mana asli? Sudah. Dan tiada datang ihtiraf akan orang yang tasdik. Jadi tak datang bantahan akan orang yang tasdik ya, dan menyambar akan dia oleh maut umpamanya. Karena bahawasanya pada Allah mukmin dan muslim ya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ada tasdik tetapi tak ada ikrar, maka tiba-tiba mati dalam keadaan itu, maka dihukumkan mukmin di sisi Allah. Dia ada tasdik, ikrarnya tak. Bila dia ikrar tak tahu, dia tasdik je. Contohnya orang kafir masuk Islam, dia tasdik, tapi dia tak ikrar, tiba-tiba kena langgar, dia mati. Adakah dia mukmin? Ya, dia mukmin di sisi Allah. Walaupun puak kafir ambil dia, ditanam di jiran Cina mampu, dia ahli syurga. Baik. Kerana bahawasanya pada Allah mukmin dan muslim ya, sebab dia ada tasdik. Tasdik itulah yang paling penting ya. Dan pada kita tiada muslim. Jadi pada zahirnya di sisi orang Islam yang tengok, di sisi orang masyarakat Islam tengok, kata dia tu orang kafir lah. So kita tak tahu dia tasdik. Dan tiada mukmin ya, dan dia tak dihukumkan mukmin pada sisi manusia. Namun sebab tasdik yang benar tadi dalam hati, dia dihukumkan mukmin lagi muslim di sisi Allah. Baik, kemudian katanya bermula kalam kita ila akhirih, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.